Fokus Career. Assalamualaikum, selamat petang Fokus Career kembali hari ini, hari Isnin, untuk kita kongsikan topik cukup menarik sebenarnya Hani pada hari ini adalah tentang kunci bahagia di tempat kerja. Ya, betul. Okey, kerja diurus, minda dijaga. Ya. Mana kerjaya yang cemerlang ni bermula daripada minda yang tenang. Di mana tak kala dunia pekerjaan hari ini menuntut produktiviti tanpa batas, kesejahteraan diri ini seringkali menjadi taruhan. Jadi bagaimana untuk kita kekal tangkas bekerja tanpa mengorbankan kesihatan emosi. Jadi persoalan ini kita nak sama-sama bincangkan cabaran psikologi warga kerja, cara untuk mengesan tanda-tanda stres yang tersembunyi dan langkah mudah mencipta ruang kerja yang sihat demi keseimbangan hidup yang sebenar. Betul, kita melihat kepada psikososial kan, sebab di tempat kerja bukan sekadar kita ada tempat yang selesa, bukan sekadar kita dengan gaji yang baik kan, tapi sebenarnya bila adanya kelengkapan-kelengkapan lain ataupun orang kata macam hiburan juga di tempat kerja, boleh memberi satu kebahagiaan kepada kita dan nak bekerja dengan lebih baik lagi. Okey, jadi kita topik kita buka hari ini, kerja diurus, minda dijaga, kunci bahagia di tempat kerja. Kalau mungkin ada soalan daripada anda yang nak ajukan bersama dengan tetamu kita pada hari ini, anda boleh hantar menerusi WhatsApp 0123942834 ataupun komen di Facebook bernama Radio. Jadi kita bersama dengan tetamu kita di studio pada hari ini. Kita ada Dr. Nurul Janah Mustafa Khan yang merupakan pensyarah kanan Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi Mara UiTM. Assalamualaikum, Doktor. Assalamualaikum warahmatullahi. Syuhada dan Hani ya. Ya, betul. Doktor nampak kami bahagia ke hari ini? Bahagia ya. Itulah, bahagia tu kan subjektif. Subjektif Saya pun pada pagi tadi kelas, lepas tu petang tadi kelas saya habiskan awal sikit sebab nak ke sini bimbang jam. Kan bimbang jam. Sebab tengok dekat cuaca punya forecast tu katanya hujan petang ni dalam pukul 2, pukul 3. Tapi Alhamdulillah tak hujan. So perjalanan lancar. Alhamdulillah. Dah sampai dah ke mari. Ya, Alhamdulillah. Baik. Okey, baik. Kerja diurus, minda dijaga, kunci bahagia tempat kerja. Kalau kita sebut tentang menjaga minda, ya Doktor, ramai mungkin pekerja rasa bersalah nak ambil cuti rehat tahunan ataupun annual leave. Seolah-olah kalau cuti tu macam alah bersalahnya kita kan. Macam tu kan. Jadi apa pandangan doktor tentang budaya takut nak ambil cuti ni doktor? Okey, terima kasih Syuhada atas soalan itu. Alright, kan soalan ni saya rasa dia sangat relatable lah sebenarnya kepada pekerja-pekerja pada waktu sekarang ni, yang di mana kita punya performance itu diukur oleh, senang katanya macam kau ada ambil cuti ke? Tak ada gitu. Maksudnya lagi power lah ni kalau tak ada ambil cuti. Tapi sebenarnya itu adalah satu budaya yang tak sihat lah kan. Jadi kita itu ada satu budaya yang orang kata takut nak menggunakan cuti tu. Jadi sebenarnya masalah sebenar tu bukanlah pada cuti. Cuti tu memang being provided. Tetapi bila ada satu budaya yang wujud yang membuatkan pekerja tu sendiri rasa bersalah nak berehat. Boleh ke rasa bersalah untuk berehat? Padahal badan kita ni perlukan masa kan untuk reset. Dah lepas penat bekerja, mestilah nak bercuti untuk berehat, untuk memastikan produktiviti kerja tu lebih lagi selepas dah bercuti tu. Okey. Ya, jadi macam kita tu cuma masalah kita sekarang, kita macam takut nak ambil cuti. Kita takut macam apa risau apa orang cakap. Betul. Boleh ke ambil ni? Alah, bersalah sungguh. Padahal takut nanti bila cuti kena panggil masuk kerja pula. Sudah kan. Okey. Right. Dan masa yang sama juga doktor, ada juga persekitaran toksik yang lahir daripada budaya micromanagement, iaitu pekerja ni dipantau setiap saat seolah-olah macam tak ada langsung kepercayaan. Ini pun masalah juga ni doktor. Jadi apa impak budaya ini kepada minda warga kerja? Terima kasih atas soalan. Menjawab kepada soalan micromanagement tadi ya. Okey, sebelum tu saya ingin membezakan dululah antara memantau dengan micromanage. Sebab ketua ni ataupun majikan kita, bos ke supervisor, memanglah itu tanggungjawab dia untuk memantau. Itu memang kerja dia. Okey, memantau prestasi pekerja sebab dia nak pastikan kerja tu berjalan lancar, KPI tercapai, dan pelanggan kalau dalam bidang perkhidmatan mendapat perkhidmatan yang terbaik. Tetapi micromanagement ni dia berbeza daripada memantau apabila setiap satu keputusan pekerja dia dipersoalkan menjadi terlalu berlebihan sehingga pekerja merasakan setiap langkah mereka diperhatikan, setiap keputusan mereka dipersoalkan, menyebabkan kalau ada kesilapan kecil pun dia boleh jadi satu isu besar yang dipersoalkan oleh majikan ataupun bos, supervisor di mana-mana konteks tempat dia bekerja tu lah.
Okey. Baik. Jadi bila dah dipantau setiap saat ni, dia menimbulkan rasa takut kan. Dipantau setiap saat, kita nak buat keputusan pun takut-takut, menyebabkan the creativity of the employees ni will be restricted lah. Ruang lingkup kreativiti dia tu akan lebih maksudnya dia tak ada kebebasan untuk membuat keputusan, menyebabkan dia rasa tak dapat nak menyumbang lebih lagi kepada sesuatu organisasi tu. Dia akan sentiasa sekadar menunggu arahan dan prosecute the instructions. Tak ada ruang kreativiti. Ya, yelah kan. Kadang-kadang mungkinlah dia rasa tak ada kebebasan untuk dia nak buat sesuatu yang mungkin macam doktor katalah melahirkan kreativiti dan sebagainya kan. Jadi itulah dia. Mungkin ada yang rasa juga bila masuk tempat kerja dia rasa stres. Dia rasa macam tak bolehnya nak pergi kerja kan bila tengok pula sekeliling yang macam-macam kan. Tapi itulah dia. Bila kita bercakap berkaitan dengan keadaan sosial di tempat kerja, kita tak nafikan ada macam-macam jenis perangai orang kan ataupun pekerja kita ni. Dan dalam kita nak berbicara tentang persekitaran toksik, ada kalanya ia bukan berpunca daripada bebanan kerja semata-mata doktor, tapi wujudnya budaya seperti macam bercakap belakang kan, ataupun memburukkan rakan sekerja di pejabat. Dan bagaimana budaya ini sebenarnya boleh merosakkan ketenangan minda dan kenapa pentingnya untuk warga kerja menghentikan budaya tersebut doktor. Okey, terima kasih atas soalan. Persekitaran toksik ni saya rasa sebenarnya dia perkara yang selalu ataupun biasa terjadi di tempat kerja kita sebenarnya. Contoh saya bagi satu situasi lah. Kita ni pergilah masuk office macam biasa. Masuk office ni je, hi, good morning. Sekali bila kita lalu tu, orang tu macam macam pandang lain kan, jeling pula macam kenapa kan. Kita pun dah dalam fikiran kita ni, dia tak ada limit tau. Dia boleh fikir. Dia mula overthink. Betul, dia macam apa yang aku dah buat salah ni? Apa yang aku buat semalam kat dia ni? Apa dia mula berfikir secara overthinking. Dan bila overthinking tu, dah buat kerja pun dah tak selesa dekat tempat kerja tu kan. Doktor fikir-fikir apa yang orang cakap pasal aku ni. Lepas tu dah balik rumah tu, dia bawa bebanan emosi dia dekat tempat kerja tadi tu. Yang orang bercakap pasal dia, entah betul entah tak. Dan dekat rumah tu dia akan affect lah dia punya emosi, dia akan affect mental. Di rumah ni anak nak ajak tengok kerja sekolah ke, nak ajak main ke, mulalah dah mama sibuk ni, apa stres kerja tadi, dia terbawa-bawa. Jadi itu memang tak bahagialah, senang cerita. Dia affect the mental health as well. Bebanan itu teruknya. Dan sebab itu pentingnya saya katakan, kalau kata-kata daripada rakan sekerja ni bahaya tau, sebab dia boleh menjadi satu beban emosi. Nak ke kita jadi penyebab kepada rakan sekerja kita tak datang kerja? Sebab dia rasa, ya Allah, beratnya nak bangun tidur pada hari ni, nak pergi kerja, MC lah gitu. Sebab dia rasa sangat terbeban emosi dia tu. Pernah tak kita rasa sangat terbeban sampai satu hari nak pergi kerja tak dapat? Ya Allah, beratnya badan nak bangun tidur, nak bersiap tu macam suatu ni lah, nak mengangkat beban yang besar. Rasa macam malas ada sangat macam nak buat. sesak dada sampai jadi anxiety. Betul. Itu dia penyebab dia daripada overthink. Berfikir apa yang orang lain fikir pasal dia, dia jadi kepada anxiety lah. Dia boleh melarat kepada itu. Dan mestilah kita tak nak kan menjadi penyebab, na'udzubillah, menjadi penyebab kepada hidup seseorang yang tak semangat pergi kerja sebab kita. Ya Allah. Betul. Tapi tak dinafikan juga bila dalam keadaan situasi tempat kerja, ada orang yang suka orang lain please dia. Betul. Kan dia mahu macam ramai people pleaser dekat sekeliling dia supaya boleh please dia. Dan apa mungkin daya kita doktor untuk kita jauhkan diri daripada kita menjadi seorang people pleaser ni untuk kesejahteraan mental kita. Sebab kalau kita keluar daripada kelompok people pleaser, kita toksik. Dia anggap kita toksik. Dia macam sepatutnya kita terbalik kan. Tapi dia macam kita yang kena semua tu. Macam tu kan. Secara kalau soalan ni dekat lah, sebab senang cerita saya daripada dulu saya senang cerita tak pandai nak not a people pleaser. Macam tak berapa pandai. Tapi ada orang pernah cakap itu adalah satu skill yang perlu ada di tempat kerja. Tapi secara personally saya tidak bersetujulah dengan pendapat tu. Bagi saya ada banyak lagi skill yang boleh diketengahkan daripada skill ayat kasar dia ni.
tak naklah cakap ayat kasar ya, Ya. menjilat kan. Hmm. Tak elok untuk mental health sebab satu dia menyebabkan kita macam tak ikhlas, tak genuine, nampak lebih kepada berpura-pura sekadar untuk menyenangkan hati whoever this ataupun meraih individual sesuatu is kan. lah. Betul. Untuk mendapatkan sesuatu nampak sangat tak ikhlas tu. Ya. Sedangkan kita pergi kerja, apa tujuan dia? Tujuan pergi kerja adalah untuk mencari rezeki yang halal demi kelangsungan hidup. Itu Ya. the main aim. Dan kita punya purpose utama lah sebenarnya. Betul. Cuma itulah dia, kita tak nafikan di sekeliling kita ini dia macam-macam ragam orangnya. Dan kadang-kadang orang yang menjadi punca kepada toksik situasi itu tak sedar. Sebenarnya dia lah pembawa pada toksik tersebut. Sebab dia dah selesa dengan apa yang ada, dia rasa macam dia tak ada masalah Dia dan rasa macam kita tu okey je semua kan. Ya. Betul, saya setuju dengan tu kan. Sebab itu sebabnya kadang-kadang saya pun kalau duk tengok-tengok orang, saya tengok diri sendiri juga. Adakah saya ni yang boleh menyebabkan seseorang tu rasa down ke apa ke. Sebab tapi saya perasan lah kalau observe orang yang sebegini biasanya kelompok dia sendiri memang begitu. So dia akan selesa dengan kelompok yang sebegitu. Jadi bila ada yang lain sikit daripada budaya geng dia dia ni, geng dia ni kan nak masuk, mulalah dia lepas tu dia jadi satu perkara lain pula, mengata belakang orang yang tak ngam dengan dia ni. Dan bila mengata belakang tu dah jadi gosip lain pula, gosip yang will affect the mental health of this one individual pula. Dia macam domino effect, dia macam berantai-rantai. Tapi kan doktor, salah ke bila ada orang yang tidak sehaluan dengan kita di tempat kerja tu? Ataupun mungkin nak tengok siapa yang lebih dominan di tempat kerja. Okey. Di tempat kerja kan tak salah untuk kita sendiri pun berbeza pendapat dengan orang lain. Sebab apa tahu, setiap seorang daripada kita ni macam Syuhada, Cahani, Nurul, berbeza latar belakang kan, berbeza latar belakang dari segi education background, personality berbeza, cara bekerja masing-masing pun berbeza. Kalau saya ni, kalau bilik tu macam bilik tempat kerja tu macam semak lah, tak kemas. Mesti kalau yang pengemas ni mesti dia kata apa benda ni, mesti tak selesa. Tapi itulah saya nak tekankan, emphasize bahawa setiap cara bekerja orang tu lain-lain. Jadi kita tak bolehlah pula nak sebenarnya condemn dia disebabkan cara bekerja yang berbeza, disebabkan pandangan dan fikiran yang berbeza. Setiap seorang itu ada hak untuk menyuarakan pandangan, tetapi again, untuk menyuarakan pandangan itu adalah dengan secara beradab dan beretika lah. Janganlah sampai mengguris hati orang lain. Kata-kata ni tajam. Dia kalau terkeluar je salah kata sikit, ingat dia tu sampai bila-bila. Saya setuju sebenarnya tu doktor. Bahaya. Okey, jadi apa pun misi kita adalah untuk kita bekerja, fokus kita untuk kita jalani kehidupan ini, nak tak nak kita kena mencari rezeki yang halal juga. Betul. Jadi bagaimana seorang pekerja tu boleh kekal tangkas dan memberikan prestasi terbaik di pejabat tanpa perlu mengorbankan kebahagiaan dan juga ketenangan minda mereka? Okey, soalan untuk bagaimana pekerja boleh kekal tangkas tanpa mengorbankan kebahagiaan, mungkin dia kena rephrase lah ataupun melihat macam mana cara bekerja tu daripada perspektif yang lain sikit. Sebab sometimes kita define pekerja yang cemerlang tu adalah sebagai pekerja yang sentiasa ada, macam kita message dia, okey dapat reply balik kan, macam sentiasa ada lah. Padahal pekerja yang cemerlang ni bagi saya adalah pekerja yang mampu memberikan prestasi yang konsisten. Prestasi yang konsisten, bukan hanya dia cemerlang sebulan atau 2 bulan, tetapi dalam tempoh jangka masa yang panjang. Macam saya sendiri kan nak berpencen di UiTM, okey dalam 30 tahun dan 20 tahun plus lagi lah kan. Jadi untuk macam mana nak mengekalkan momentum 20 tahun plus tu untuk menyumbang kepada UiTM, organisasi. Jadi diri sendiri perlu mendapatkan rehat yang mencukupi dan memastikan ada healthy boundaries. Kalau tak ada boundaries ni, mulalah nanti kerja sebulan, penatnya, rasa macam badan pun dah mula tak sihat kan, ada demam lah, sesama lah, begitulah. So jangka masa panjang ni bukan sekejap, bukan setahun 2 tahun. Kalau saya sendiri berpuluh tahun, macam mana nak kekalkan momentum tu. Jadi caranya yang saya cuba buat lah
pertama saya cuba belajar mengurus keutamaan, bukan sekadar nak urus masa, urus keutamaan. Contohnya kalau pada satu masa masuk 3 task. 3 task kan, research ke penerbitan, masuk pada waktu yang sama, meeting dan sebagainya, kita prioritisekan mana yang perlu diselesaikan dengan dalam kadar yang segera, atau yang boleh ditangguhkan lewat sikit esoknya ke, gitu. Jangan kita rasa, sebab kepala kita ni dia kena ada structure. Kalaulah semuanya bercampur, semua task tu dalam kepala, itu yang kepala kita jadi serabut, dan dia jadi apa tadi, anxiety, Okey, dia kena manakan depressed. urus dengan baik betul. okey. Baik, menarik juga kalau kita nak sebut berkaitan dengan setiap tahun ya, khususnya bagi saya rasa macam pejabat awam, pekerja swasta pun ada juga buat untuk penilaian prestasi kan. Kalau dulu kita panggil sebagai appraisal ataupun LMPT, tapi terkini dikenali sebagai sistem pengurusan prestasi pegawai perkhidmatan awam menerusi My Performance. Setahun dinilai ya, mungkin dalam tempoh beberapa bulan dia agak baik prestasinya, tapi ada satu masa mungkin tergelincir sedikit, tapi itulah yang dipandang untuk diletak dalam penilaian. Doktor, bagaimana ya dalam untuk menjadi majikan yang baik ya, mungkin melihat kepada HOD yang baik juga, merujuk kepada penilaian sebegini, bagaimana yang seimbangnya boleh dilakukan supaya ya pekerja bawahan kita ni rasa macam seadilnya kita dilihat dan dinilai. Daripada sudut perspektif majikan pula lah kan. Majikan tu kenalah adil, dia kena tengok performance of the employee ni, pekerja ni secara keseluruhan, dan bukanlah hanya menekankan pada satu fasa yang mungkin dia ni tak sihat. Selepas dia dah bagi ni, dia dah memberi tanpa ada cuti, tanpa ada rehat yang secukupnya. So once dia dah jatuh sakit, tiba-tiba dinilai pada waktu dia sakit tu pula. So itu tidak adil. Majikan ataupun bos atau supervisor semua ni mereka ni kena aware yang performance adalah diambil secara keseluruhan dan bukan hanya pada satu fasa yang tak perform pula ni. Untuk berlaku adil lah. Kalau tak, kesian pekerja tu dia dah tu tadi bagi tiba-tiba dia sakit, tak ada orang pula nak kisah pasal dia. Dia sakit, kalau apa-apa jadi orang lain ganti. Sedih. Itulah kadang-kadang untuk meringankan beban kita juga, selalunya bila kita rasa tekan, kita memang disarankan untuk berbicara dengan orang yang kita paling percaya. Cuma bila dalam suasana kerja ni, kita ada kecenderungan untuk bersembang dengan kawan-kawan. Jadi apabila stres dengan persekitaran pejabat, warga kerja ni biasanya akan meluah dengan rakan sekerja sebab saling memahami situasi tu kan. Jadi adakah budaya meluahkan ini sebenarnya membantu atau sebenarnya memburukkan lagi keadaan? Okey, meluah meluah ini saya rasa dekatlah dengan orang-orang perempuan macam kita ni, betul ke tak? Sebab kalau saya sendiri, dia generally lah, bila kita penat, orang perempuan ni penat, dia rasa banyaknya terbeban dalam kepala dia ni, dia akan mulalah nak cari seseorang untuk meluahkan. Kadang biasanya kawan di pejabat ataupun kawan rapat dia mulalah nak call, nak ajak pergi minum kopi, nak bercakap. Okey, itu sebenarnya normal kan, normal. Sebab kadang-kadang kita nak meluah bukan nak cari jalan penyelesaian pun, kita biasanya nak validation of our emotions tu kan, perasaan kita, apa yang kita lalui tu betul ke, you pun rasa macam ni ke, yang sama seperti I rasa. So validation. Cumanya bila kita nak mencari seseorang untuk meluah tu, kita kena juga cari seseorang yang bukan nak dia tidak akan memburukkan keadaan. Contohnya kita dah cerita, dah vent lah, dah meluah segala masalah kita ni. Dia adalah seorang kawan yang baik ataupun tempat luahan yang baik ni, bagi saya dia akan cuba untuk satu moral support lah. Dia validate dah satu. Cuma dia akan kata, apa yang kita boleh buat seterusnya untuk selesaikan benda ni, instead of, tapi yang ini perkara biasa terjadi. Bila kita luar tu, dia makin lagi mengapi-ngapikan lah. Dia kata, tak patut lah dia buat macam tu, tak patut. Nanti dia akan memburukkan pula keadaan yang si meluah tu dengan orang yang dia ceritakan tu. Kalau boleh kita nak mengelakkan situasi tu lah. So kena cari orang yang meluah tu, kena tempat yang betul juga. Dan satu lagi bahaya meluah ni, sebab apa, kalau kita meluah,
kita meluah, lepas tu dia cerita pula dekat orang lain. Dan tiba-tiba tersebar pula dekat satu office. Mana dia orang dapat tahu cerita kita ni? Rupanya tempat luahan tu salah. Bocor. Bahaya. Banyak bahaya dia. Baik. Jadi itulah dia. Kadang-kadang nak meluah boleh. Cumanya jangan kita macam berpada-pada lah buat tu kan. Dia jangan meluah semua. Kan? Sebab ada orang mungkin hal-hal peribadi pun diluahkan juga. Jadi sebenarnya tak wajar kalau ia disebarkan di tempat kerja. Betul. Tapi sekarang ni satu lagi kita nak tengok doktor tentang kemudahan teknologi macam WhatsApp untuk grup kerja dan sebagainya kan. Budaya yang sentiasa bersedia. Kita kena always on culture ni yang menampakkan memberi tekanan yang cukup besar juga kepada pekerja. Bagaimana kesan ataupun doktor melihat tentang mungkin kita punya pengurusan terhadap komunikasi dalam digital pada hari ini dalam pekerjaan. Okey, terima kasih. Ini sebenarnya memang benda yang dah terjadi pada waktu sekarang ni lah, sebab kita ada WhatsApp ni kan, telefon ni sentiasa on. Waktu tidur pun kadang-kadang bila ada bunyi mesej tu terjaga juga, terbangun nak jawab mesej. Itu dah tak elok lah. Jadinya sebenarnya teknologi ni of course banyak baiknya. Dia sangat membantu kan. Dia membantu dia buat kerja dengan lebih cepat. So kita boleh buat keputusan dengan lebih pantas. Lepas tu menyelesaikan banyak perkara tanpa perlu tunggu hari esok. Tapi bila dah jadi kita dah masuk satu fasa yang membuat kita sentiasa bekerja. Itulah masalah dia. Cabaran dia bermula dekat situ. Bila kita sentiasa bersedia untuk bekerja. Contohnya badan kita ni dah ada dekat rumah ni, dah balik dah rumah, contohnya pukul 8 malam. Tapi kita masih lagi fikir benda yang terjadi dekat pejabat kan, fikiran masih di pejabat. So tengah makan dengan anak ni tiba-tiba masuk pula mesej grup kerja. Kita pun buka lah kan, baca mesej. Dah tak fokus dekat anak, tak fokus dekat suami kan, tak seronok tu, tak bahagia. Dia jadi kita tak betul-betul keluar daripada suasana kerja. Tak betul-betul. Walaupun kita dah balik. Kalau dulu lain. Kalau dah balik je kerja, memang betul balik lah. Tak ada orang dah nak, maksudnya nak kita berkait dengan tempat kerja tu. Okey, baik doktor. Jadi di penghujung ni kita nak lihat dari sudut undang-undang perburuhan sejauh mana sebenarnya hak pekerja seperti had waktu bekerja ni lah dilindungi demi mengelakkan beban melampau yang boleh menjejaskan kesihatan mental. Baik, okey, ini daripada sudut undang-undang lah ya. Kita ada Employment Act 1955. Okey, so kebiasaannya orang melihat undang-undang ni hanya daripada sudut gaji, tetapi sebenarnya Employment Act kita tu dia bukan sekadar melindungi pendapatan pekerja, tetapi dia juga the aims adalah bertujuan untuk melindungi kebajikan dan kesejahteraan pekerja. Jadi bila kita baca Employment Act tu, dia punya structure ataupun framework dia bukan sekadar peruntukan tentang gaji, tapi dia juga ada peruntukan tentang waktu bekerja, hari rehat, cuti tahunan, cuti sakit, cuti bersalin dan kerja lebih masa. Dan semua peruntukan ni bukan diadakan di dalam akta itu secara sengaja. Ni menunjukkan impliedly menunjukkan akta ini juga mengiktiraf waktu rehat pekerja. Dia nak emphasize lah, dia nak cakap pekerja ni manusia, bukannya mesin. Macam tu lah. Peruntukan tu sendiri dah iktiraf waktu rehat kita ni. Baik. Itu dia kan bagaimana perkara yang boleh sebenarnya kita ubah ataupun tangani dengan baik, dan kita bawa diri kita di pejabat dengan kaedah yang betul supaya tentang kesihatan mental itu sentiasa terjaga, dan juga kita mengamalkan selalu pemikiran positif. Betul. Kan, jaga kesihatan fizikal dan juga mental kita. Dan juga yang paling penting saya rasa mewujudkan kebahagiaan di tempat kerja adalah kita meraihkan kejayaan kecil untuk meningkatkan motivasi. Gitu. Okay. Saya rasa macam sangat-sangat membuka untuk semangat teamwork. Kerja berpasukan ya. Okey, apa pun kami ucapkan banyak terima kasih kepada Dr. Nurjannah Musafahan, Pensyarakanan Fakulti Undang-Undang Universiti Teknologi MARA UiTM, bersama-sama kita dalam Fokus Career untuk hari ini. Berbicara tentang kerja diurus, minda dijaga, kunci bahagia di tempat kerja. Okey, yang penting kena jaga diri selalu. Jangan sampai tunggu badan kita dah penat baru nak jaga diri kan. Mulakan sekarang dan fikirlah self-care pertama yang kita buat untuk diri kita sendiri. Okey, baik, kita akhiri untuk Fokus Career pada hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi minggu depan, dan terus saja bersama dengan kami di siaran bernama Radio untuk anda.
Fokus Career.